Kau pernah bila kau care kat someone, lagi kau care, lagi teruk hubungan tu jadi dan lagi jauh orang tu pergi. Contohnya macam kau jaga pokok. Lagi kau jaga pokok tu, kau siram dia hari-hari, kau baja dia hari-hari, tapi end up pokok tu slow-slow layu, and tapi kau sudah mati. So ni aku nak cerita sikit tentang menjaga. So persoalan dia adalah bukan tentang kau jaga atau tak. Dia punya persoalan dia adalah, adakah kau jaga dengan betul? Pokok ni bila kau jaga hari-hari, kau siram air, kau letak baja. Tapi at some point kalau kau siram air sampai berlebihan, sampai pokok tu lemas, slowly dia punya akar akan reput. Dan kalau kau letak baja secara berlebihan, lama-lama pokok tu akan overload dengan baja, pun dia akan mati juga. So kau dah buat yang terbaik jaga pokok tu, tapi still mati. Sekarang yang paling utama kau kena ingat adalah bukan jaga atau tak, tapi cara kau jaga tu. Pokok tu mati bukan sebab kau tak jaga, tapi cara kau jaga tu salah. Dalam psikologi dia ada satu konsep dipanggil overfunctioning atau underfunctioning relationship. Hubungan yang terlebih function ataupun kurang function. Benda ni jadi bila satu pihak dia buat semua benda, dia provide semua benda, dia bagi semua benda, sampai pihak yang lain tu jadi lemah. Bila kau terlalu kontrol atas nama menjaga, automatically kau akan buat pasangan kau tu rasa sesak. Walaupun kau nampak macam menyokong dia, tapi in some way dia rasa tak disokong. Dia rasa macam terkurung, dia rasa macam semua benda kau nak kontrol dia. Mungkin pada mata kau akan rasa macam aku nak cuba buat sebaik mungkin nak jaga dia, aku cuba the best, aku commit untuk jaga dia, tapi pada mata dia kau terlalu overfunctioning sampai buatkan dia rasa macam terlalu dikongkong, terlalu dikawal. Sometimes kita rasa macam kalau aku bagi pasangan aku segalanya, dia akan kekal sampai bila-bila. Kadang-kadang dalam hidup berpasangan, kita kena ada toleransi, kita kena ada ruang, kita kena faham apa yang dia orang sendiri rasa. Kita tak boleh expect untuk dia faham apa yang kita faham tak? Sometimes kita rasa benda ni terbaik untuk dia, tapi pada mata dia benda ni bukan terbaik untuk dia. So kau tak boleh nak letakkan apa yang kau rasa betul dekat diri dia. Kau tak boleh buat macam tu. So the best way dalam hubungan ni adalah jaga sebalance yang mungkin. Sebab tu kena ada two-way communication, toleransi. Kau kena support mental dia, kau kena support keadaan dia. Kau kena bincang dengan dia elok. Bukan semua benda engkau yang buat keputusan. Kau kena bincang dengan dia, how we can go bersama-sama. Apa yang buat kau selesa, apa yang buat aku selesa, kita bincang. So itu yang paling baik untuk menjaga. Dan benda tu sangat subjektif. Cuma the point is, jangan terlalu menjaga, end up lama-lama dia akan terlepas daripada genggaman kau. Bukan sebab kau tak baik, kau okey, tapi sebab kau terlalu tak memberi dia ruang untuk membesar. Kau tak bagi dia peluang, kau tak bagi dia rasa macam mana menjadi seorang manusia. Kau tak bagi dia rasa untuk buat keputusan. Kau seolah-olah macam kurungkan dia dalam sangkar. Burung bila kau kurung dia dalam sangkar, dia akan terasa terperangkap macam tu. So jangan jadi pasangan yang menjaga dengan cara yang salah. So try muhasabah diri balik. Check diri sendiri. Adakah aku ni someone yang, adakah cara aku menjaga ni, adakah cara yang betul atau salah? InsyaAllah tak terlambat untuk perbaiki hubungan, tak terlambat untuk perbaiki diri sendiri. As long as kita sedar, itu sudah cukup memadai. Okay guys, kita jumpa next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.